Ini menunjukkan dia baca qahar. Dan daripada sini kita dapat tahu sembahyang zuhur dan sembahyang asar ni bacanya qahar. Itu sunnah Nabi SAW. Ada cara-cara dia sebut deras sikit, ada maksud-maksud dia lah. Ada maksud-maksud dia lah. Bukan sokmo. Bahkan ada dalam setengah riwayat dia sebut baca deras, panjang, baca deras. Itu jarang. Jarang. Bukan sokmo lah, ada. Sekadar nak menyatakan harus, bukan kata sebab batas semaya. Tetapi itu bukan sunnah dia ya. Sentiasa nak suruh orang tahu saja. Nak suruh orang tahu. Hak kebanyakannya, dalam kebanyakan riwayat dia sebut baca ayat-ayat tertentu. Mana-mana satu ayat dalam sekian banyak ayat yang dibaca tu berderah sikit. Setara tu je kebanyakan. Ada pun baca sepanjangnya derah, itu tidak. Kecuali secara umum lah, umum sangat riwayat itu. Kalau kita nak terima pun seperti kata saat ni lah, sekadar nak menyatakan boleh, dan sekadar nak beritahu apa yang dia baca. Artinya tidak lari apa yang Rasulullah SAW baca dalam qiyam ini daripada Fatihah dan surah, tak lari daripada itu. Dan ini juga menunjukkan bahawa Nabi SAW tu, hadis ini juga menunjukkan Nabi SAW tu ada janggut. Ada janggut. Daripada bergerak janggut. Dia tahu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Muhammad bin Juhadah daripada seseorang perawi daripada Abdullah bin Abi Aufa, sesungguhnya Nabi SAW berdiri dalam rakaat yang pertama sembahyang zuhur sehingga tidak lagi kedengaran tapak kaki orang. Jadi orang hak mari tak ada bunyi. Seperti tadi jugalah. Seperti tadi juga. Abu Qatadah waktu dia fikir, dia agak Nabi SAW nak suruh orang dar rakaat yang pertama. Hak ni dalam riwayat ni Ibnu Abi Aufa ni, dia berdiri dalam rakaat yang pertama sembahyang zuhur sehingga tidak bunyi lagi dah. Orang dah ambil sembahyang kau, tapak kaki orang kau sedang mari tu tak ada mari belakang. Kira-kiranya gitu. Tetapi riwayat ini adalah riwayat yang dhaif, tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Maknanya tidak terbukti juga bahawa Nabi SAW tunggu siapa-siapa. Tak ada. Sebab hal ni tak boleh nak buat hujah. Sebab apa? Dhaif. Sebab Muhammad bin Juhadah tu dia ambil daripada an rajulin, daripada seseorang. Siapa seseorang tu? Siapa? Nama kau? Kalau selagi tak tahu nama orang tu tak boleh. Maka dia jadi putus sanad itu. Maka jadi dhaif. Tak boleh nak buat hujah. Jadi orang kalau nak buat hujah pun paling ada pasal ni lah, iaitu hak ni, hak dhaif ni, dan Abu Qatadah kata tadi. Kami fikir Nabi SAW buat gitu nak suruh orang dar rakaat yang pertama. Itu pendapat dia. Adapun daripada Nabi SAW sendiri tak ada. Tak ada. Tapi di dalam kitab-kitab hadis yang lain disebutkan rajul yang tidak diketahui ni, tidak disebut nama dia ni, ada sebut di tempat lain. Nama dia Tarafah Al-Hadrami. Itu dia ni. Rajul ni siapa dia sini? Kalau berdasarkan riwayat kitab lain lah, ada sebut, iaitu Tarafah. Hafiz Ibn Hajar dalam Tahdzibut Tahdzib pada terjemah Tarafah Al-Hadrami ni qila, dia sebut. Tapi dia sebut pun qila ya, tidak kuat mana, tak kuat. Dikatakan, katanya, orang yang tidak disebutkan meriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Aufa dalam bacaan sembahyang zuhur tu, dalam hadis tu, dan ambil daripada dia ialah Muhammad bin Juhadah Tarafah Al-Hadrami ni lah, kata orang. Dia kata tak kemah tu. Dia kata qila. Bila dia kata qila tu tak kemah, tak boleh nak pegang. Kira-kiranya dia ambil ni oleh kerana Ibnu Hibban menyebutkan dia ni dalam thiqat at-tabi'in. Ibnu Hibban menyebutkan Tarafah Al-Hadrami ni termasuk di dalam
thiqat at-tabi'in. Dan Ibn Hibban kata dia ni meriwayatkan daripada Ibnu Abi Aufa. Muhammad bin Juhadah meriwayatkan daripada dia. Gitu, faham daripada gitu je. Tidak jelas sebenarnya. Tak ada bukti yang kokoh. Jelas tentu dah dia. Rajul di sini yang dimaksudkan rajul di sini ialah Tarafa Al-Hadrami. Ini ikut-ikut saja. Ibn Hibban kata gitu. Dalam Taqribut Tahdzib, dia Tahdzibut Tahdzib ni kitab rijal yang mengumpulkan perawi-perawi dalam kitab-kitab Sunan Sittah. Hak dhaif ke hak kuat ke ada berlaku. Tapi Taqribut Tahdzib ni dia khusus untuk hak dhaif, perawi-perawi yang dhaif. Jadi kecil ya, 2 jilid. Dia kata apa? Maqbul min al-khamisah, lam yaqa' musamman fi riwayat Abi Daud. Dalam riwayat Abu Daud tidak disebut nama. Tidak disebut nama. Artinya mengikut sanad Abu Daud ini tak kemahlah dhaif. Kata Tarfa Al-Hadrami itu pun tak jelas. Ini bab takhfif al-ukhrayain, yang ini meringkaskan bacaan dalam 2 rakaat yang akhir. Riwayat daripada Jabir bin Samurah, beliau berkata, Umar kata kepada Sa'ad. Sa'ad ini dia pernah jadi gubernur bagi pihak Sayyidina Umar di Kufah. Jadi orang Kufah ni dia ada penyakit lama dah. Penyakit lama. Penyakit lama. Zaman Sayyidina Uthman kau ketara benar. Zaman Sayyidina Uthman. Zaman Sayyidina Umar tu ada dah buah-buah tu. Ini menunjukkan bahawa musuh-musuh Islam ni lama dia macam duk mikir lama dah. Kufah tu ada masalah semua. Tak lekat. Gubernur selama 2 tahun tak lekat. Setahun lucu jawatan, tukar orang lain pula. Lagu itulah semua. Puak-puak dia ni tak kena belaka. Hak mana mari. Itu perangai orang Kufah. Tapi tempat yang tak molek sebab dia pusat Syiah zaman itu. Paklan ni penyakit tu ada situ. Tetapi di tempat yang tak molek saat ni, dia ada juga molek. Lagu tu sama-sama pun. Sebab kalau lebih tak molek, hak lebih molek pun ada juga. Memang lagu tu. Dunia ni lagu tu. Di situ ada bisa, di situ ada penawarnya. Imam Abu Hanifah dan ramai lagi Kufah juga. Ibnu Mas'ud duduk Kufah juga. Orang Kufah ni dia mengadu hal kepada Sayyidina Umar bahawa saat ni tak pandai jadi tok imam. Tak pandai sembahyang. Dia kata tak pandai sembahyang. Dalam Bukhari pun ada juga sebut. Dalam Bukhari pun ada sebut juga cerita ni mengadu hal. Zaman Sayyidina Uthman lagi teruk sehingga dia fitnah kan gubernur Sayyidina Uthman tu, fitnah, dikatakan dituduh dia tu minum arak. Minum siapa lagu tu sekali. Dalam Bukhari pun ada sebut. Sehingga disebablah gubernur tu disebab sampai setara tu fitnah yang dia buat. Hak sebenarnya tidak. Sayyidina Uthman pun menangis kerana dia tahu ni semua ni tidak, tapi tak ada arah. Moga siapa lagu tu dia rancang. Sehingga orang yang tidak bersalah disebab atas kesalahan minum arak. Dia macam-macam cara dia buat. Sa'ad bin Abi Waqqas ni sahabat 10. Ni hak besar ni, sahabat besar ni pun dia itu lagi tak kena lagi. Payah orang. Kalau dia tidak kena seduk raya besar setara mana pun tak molek belakang. Itu penyakit tu. Sebab tu jangan bidah kena penyakit. Kalau dah kena penyakit sudah selalu manusia. Dah kalau kita kira Nabi tu tak seterima lah kan? Tak nyadar orang tak seterima Nabi padahal kalau tak terima dia habis cerita. Orang lain pun lagu tu juga.